Malam ni saya ajak tuan-tuan lah, kalau boleh daripada malam ni jangan tinggal zikir ini tuan-tuan. Ni saya dapat daripada guru saya. Kami madrasah baca, memang baca tiap-tiap solat. Ya. Sebab kita tak tahu kezaliman yang berlaku ni. Sekarang kita tengok pembunuhan terlalu banyak. Bunuh tanpa sebab. Ya. Yang laki-laki dibunuh, yang perempuan dibunuh, isteri orang dibunuh, suami orang dibunuh. Dan tanda ini adalah tanda akhir zaman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu banyak berlaku pembunuhan. Akan kerap tuan-tuan. Pesan dengan anak kita jangan tinggal, ya. Ni anak-anak muda kita ni. Ya. Supaya kita dipelihara dari perkara kezaliman. Saya baca ni 3 kali tuan-tuan. Tolong pesan anak-anak kita, anak perempuan kita, isteri kita yang keluar rumah, menantu kita. Suruh amalkan. Ya, kami baca tiap-tiap waktu. Saya sendiri pun baca tiap-tiap waktu tuan-tuan. Ya. Ya Qawiyu ya Matin, ikfi syarra zalimin. Ya Qawiyu يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي 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 يا متين اكفي شر الظالمين. Allah jaga kita tuan-tuan dari semua perkara yang perkara kezaliman zahir batin.